Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. Kesuat 14 ada betul yang mana 4 kalimah. Sebaliknya ulama yang jahat ialah yang mencari faedah dan kepentingan dunia ini berbanding akhirat. Dalam hal ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa mencari ilmu dengan niat untuk mendapatkan kesenangan dunia, maka dia tidak akan mencium bau harum syurga pada hari kiamat. Hadis Imam Abu Dawud. Dalam hadis ini disebutkan sesiapa yang mencari ilmu dengan niat menunjuk-nunjuk di depan para ulama lain, berdebat dengan orang lain, dengan orang yang dhaif, berdebat atau inginkan pujian orang, maka hari kiamat kelak dia akan dicampakkan ke dalam api neraka Jahannam. At-Tirmidzi. Sebahagian salaf berkata bahawa orang yang paling menyesal pada hari kematian mereka itu ialah ulama yang tidak bertanggungjawab. Namun kita harus ingat bahawa para ulama itu adalah orang yang mematuhi perintah dan larangan-larangan syariah, bukan menahan diri dari perkara-perkara yang halal atau menjauhkan diri dari dunia ini. Mereka juga tidak harus berlebih-lebihan di dalam kenikmatan dunia. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala misalnya selalu makan makanan yang lazat, manakala Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pula suka menjalani hidup yang sederhana. Taharah, bersuci dan salat. Kita membicarakan tentang ulama yang disebut dalam hadis ini, dalam kitab ini, iaitu ulama yang jahat. Ulama ada dua, ulama ul-akhirah dengan ulama dunia. Ulama akhirat dengan ulama dunia. Ulama dunia ini ada satu istilah lagi disebutkan, iaitu ulama usu, ulama yang jahat, yang mencari ilmu. Setelah dia berilmu, dia menggunakan ilmu itu untuk mendapat kesenangan dunia, walaupun dia menolak dan mengetepikan ilmu yang dipelajarinya. Tujuannya supaya dapat jawatan keduniaan, walaupun dia terpaksa
menolak sesuatu hukum hakam yang sabit dalam Al-Quran dan hadis, walaupun dia terpaksa menutup mulut untuk bercakap kebenaran. Bahkan kadang-kadang dia membela golongan yang batil dengan tujuan nak mendapat habuan-habuan keduniaan tertentu. Ini dia dikenali sebagai ulama yang jahat. Dalam Fatihah, ulama yang jahat iaitu pada perkataan al-maghdubi alaihim. Adapun ad-dhalin, orang yang tidak berilmu, orang jahil yang tidak menuntut ilmu dan tidak mengikut ilmu. Ulama yang baik, orang yang berilmu yang baik, alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang engkau bagi nikmat kepada mereka, yang dapat ilmu dan amal. Sementara orang yang berilmu tetapi tidak mendapat amalan, iaitu dalam perkara wajib dan haram. Dia ada ilmu tentang perkara wajib tapi dia tak buat benda wajib. Dia ada ilmu tentang perkara haram tapi dia tak tinggal benda haram. Dia itu al-maghdubi alaihim, orang yang dibenci atas mereka itu. Sebagaimana orang Yahudi yang ada ilmu tentang Rasulullah, dia perkenal Rasul, paparas Rasulullah, dia perkenal sifat Rasulullah melalui bacaan mereka, ilmu mereka dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat dia perkenal satu persatu sifat Rasulullah, paparas Rasulullah, sehingga Quran menyatakan mereka mengenali Rasulullah sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri. Tetapi bila Rasulullah diutus menjadi Rasul dan membawa ajaran Islam, mereka lah yang menentang Rasulullah. Orang Yahudi di Madinah tak masuk Islam kerana nak jaga keduniaan mereka. Itu disebutkan dalam Quran, alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, orang-orang yang kenal Rasulullah macam mereka kenal anak mereka sendiri. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Afatatma'una, apakah kamu terlalu tamak, apakah kamu terlalu ingin agar mereka beriman kepada kamu? Laqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah, dan sesungguhnya sekumpulan mereka mendengar kalam Allah. Thumma yuharrifunahu, kemudian mereka menyelewengkan apa yang mereka dengar itu. In ba'di ma aqalu, setelah mereka memikirkan, memahami apa yang mereka dengar, dia berubah apa yang mereka dengar, iaitu dia berubah tulisan. Kalau kitab dulu, kalau kitab zaman sekarang Quran, dia tak diubah tulisan, dia mengubah tafsiran ayat Quran. Nak ubah Quran tak boleh zaman sekarang, kerana Quran telah dijamin Allah pelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ada satu aliran yang datang ke tempat kita yang daripada belah Iran, dia kata Quran dah tak cukup, dibuang setengah. Jadi kenyataan itu bercanggah dengan ayat Quran yang berbunyi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami jaga Quran. Quran dijaga oleh Allah, tak boleh tambah, tak boleh kurang. Tetapi orang yang tak betul, dia menyalah tafsirkan ayat Quran, dia tafsir kepada tafsiran yang tak betul. Jadi kata ulama, Fatihah yang kita baca mengajarkan bahawasanya manusia seluruhnya atas muka bumi daripada zaman dulu sampai kiamat terbahagi tiga. Satu, masuk syurga. Dua lagi, masuk neraka. Siapakah golongan yang masuk syurga? Yang bersifat dengan alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapakah yang masuk neraka? Al-maghdubi alaihim, yang dibenci atas mereka itu. Golongan yang pula masuk neraka ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Orang yang dibenci, yang berilmu tidak beramal. Orang yang sesat, yang beramal tidak berilmu.
Orang yang sesat buat amalan tak mengaji, tiru-tiru orang saja, tak ada rujukan, dia itu sesat. Hak dibenci, dia tahu benda wajib, dia tak amal. Dia tahu sembahyang 5 waktu tu wajib, dia tak sembahyang. Dia tahu benda haram tu haram, dia tak tinggal, dia buat juga. Yang tu dibenci atas mereka itu. Sementara orang yang berdapat nikmat ialah orang yang dapat ilmu dan beramal dengan ilmunya. Ilmu kita boleh mengaji itu satu nikmat. Ada orang yang lebih sihat daripada kita, lebih lapang daripada kita, tapi tak boleh mengaji, tak mau mengaji, maka dia sudah meninggalkan nikmat yang besar. Di samping kita dapat nikmat iman dan Islam, kita dapat nikmat untuk menyuburkan iman kita, untuk menebalkan dan menguatkan Islam kita dengan kita pergi belajar, kita pergi mengaji. Mengaji itu satu nikmat. Kemudian mengamalkan ilmu yang kita mengaji merupakan nikmat yang berikutnya. Bukan senang nak mengaji, bukan senang nak beramal. Rumah tepi masjid belum tentu boleh pergi sembahyang di masjid. Rumah jauh kadang-kadang boleh pergi sembahyang di masjid. Rumah tepi masjid lintas saja. Sebab mengamalkan suatu ilmu adalah merupakan nikmat yang Allah bagi. Menuntut ilmu merupakan nikmat yang Allah bagi. Hati menjadi tenang di dalam majlis ilmu, hati menjadi tenang setelah balik daripada majlis ilmu, itu satu nikmat. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenang. Mengaji satu nikmat. Mengamalkan ilmu yang kita mengaji satu nikmat. Kita dapat ketenangan jiwa dalam majlis ilmu, kita dapat ketenangan jiwa setelah menuntut ilmu, kita mendapat ketenangan jiwa dalam mengamalkan ilmu. Itu satu nikmat yang lain. Kita boleh menghadapi orang-orang yang memusuhi kita dengan kita berikan kebaikan walaupun dia berikan kejahatan kepada kita. Itu juga satu anugerah yang luar biasa. Nabi Isa alaihi salatu wassalam satu masa dicaci oleh musuhnya. Orang main kutuk dia, dia mendoakan kebaikan kepada orang yang kutuk dia. Kuantum maki dia lagi, dia doa lagi kebaikan kepada kuantum. Kuantum maki dia lagi, dia doa lagi. Lepas tu orang kata kepada Nabi Isa, dia main kutuk kamu pasal kau mendoakan kebaikan kepada dia, minta Allah bagi hidayah kepada dia walaupun dia main buat jahat ke kamu. Nabi Isa alaihissalam menyatakan setiap seseorang itu membelanjakan apa yang dia miliki. Setiap seseorang itu menafkahkan apa yang dia miliki. Kawan tu dia miliki kejahatan, maka dia menafkahkan kejahatan. Dalam jiwa dia, dalam diri dia ada benda buruk, ada benda kotor, maka dia mengeluarkan benda kotor. Dalam hati dia maki hamun, dalam hati dia benci kepada kebenaran, maka yang dia keluar, dia kutuk kebenaran, dia kutuk benda orang-orang bawa kebaikan. Tapi aku menafkahkan benda baik yang ada dalam hati aku ialah petunjuk Allah. Yang ada dalam hati aku ingin manusia mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia keluar apa yang ada dalam diri dia, aku keluar apa yang ada dalam diri aku. Nabi Isa alaihissalam mengajar bahawasanya setiap individu itu membelanjakan, menafkahkan apa yang ada pada diri dia. Sebagaimana kata ulama, kullu ina'in yanḍahu bima fihi, setiap jak itu menuangkan air yang ada dalam dirinya. Yang itu kita masuk yang jernih, tuang keluar yang jernih. Masuk yang Coca-Cola, masuk yang sirap, tuang keluar yang sirap. Masuk yang Zam-Zam, tuang keluar yang Zam-Zam. Masuk arak, tuang keluar arak. Apa yang keluar daripada jam menurut sesuai dengan apa yang dimasukkan ke dalam dirinya terlebih dahulu. Jadi kalau dalam diri kita masuk Islam, maka keluarlah daripada kita Islam. Masuk dari kita Melayu, keluar Melayu. Kita akan menafkahkan, bercakap benda yang kita masuk. Kita masuk
Quran hadis, keluar Quran hadis. Buat masuk sekular, keluar sekular. Apa yang kita masuk melalui mulut, bacaan yang kita baca. Masuk melalui telinga, maklumat yang kita dengar. Masuk melalui mata, sesuatu yang kita tonton. Kita tengok apa, keluar tu. Kita dengar apa, keluar tu. Kita baca apa, dengar apa, keluar tu. Majlis apa yang kita hadir akan keluar maklumat daripada majlis tersebut. Kullu ina'in yanṭaq bima fi. Setiap bekas itu mengeluarkan apa yang dimasukkan ke dalam dirinya terlebih dahulu. Jadi yang paling bagus buat masuk dalam bekas, dalam sesuatu bekas minuman ialah air Zam-Zam kerana dia mukjizat. Yang paling tak bagus buat masuk arak kerana dia haram. Maka demikian juga diri manusia. Yang paling bagus buat masuk Quran hadis. Yang bagi buat masuk ajaran Islam dalam diri kita siang dan malam. Walaupun kadang-kadang cara bila kita nak masuk ajaran Islam, kita kena duduk tempat yang lekeh, makan biasa, mengaji bangunan tak sudah. Hak orang masuk bukan ajaran Islam, kadang-kadang bangunannya hebat, berjuta-juta nilainya, tetapi orang yang duduk dalam bangunan tu semayang 5 waktu pun tak cukup. Ada orang dia rasa bangga, anak aku boleh mengaji sekolah hebat. Dia tak tahu anak dia pergi sekolah hebat, kadang-kadang semayang 5 waktu tak cukup. Berkapal setiap minggu bila mengaji, berjaya masuk universiti, keluar universiti terima rasuah. Kenapa? Kerana diutamakan pembangunan tetapi tidak diutamakan pembangunan insan. Ulama kata al-insan qabla al-bunyan was-sajid qabla al-masajid. Binalah manusia sebelum Anda membina tempat tinggal manusia, dan binalah orang yang sujud sebelum Anda membina tempat-tempat sujud. Maksudnya kita nak bina masjid, silakan, tapi jangan sampai masjid saja dibina, masjid saja diperindahkan, tetapi orang yang dulu masuk dalam masjid tidak dibina. Salah satu tanda akhir zaman, kata dalam hadis, masajiduhum 'amirah wa hiya kharab min al-huda. Masjid nampak tersergap indah, mewah, bina hebat, tetapi runtuh petunjuk di dalamnya. Kharab mana hancur, tak ada petunjuk. Masjid hebat, dalam masjid tak ada petunjuk. Dengan arti masjid canggih tapi orang tak mengaji, tak ada orang mengajar, tak ada. Orang mengajar tak ada, orang mengaji tak ada. Mengaji 2-3 orang, masjid mewah. Ini sudah berlaku di sebahagian masjid pada hari ini. Ada masjid yang bina duit banyak, hebat, duit tabung masjid pun banyak, tapi orang mengajar tak ada, orang mengaji tak ada. Bagi orang mengajar pun kadang-kadang bagi duit minyak kereta tak cukup dengan nambang dia main jauh bagi sikit. Duk lalu ustaz mengajar Sungai Petani bagi RM30, betul dengan minyak tak lepas. Dia duk lalu ustaz mengajar Sungai Petani bagi RM30, minyak RM15, betul RM15. Lepas tu tak, dia pergi makan di kedai, makan dengan bini dan anak dia RM20. Dia belanja RM50, dapat RM30. Saya pernah pergi ceramah di Langkawi, tapi ceramah waktu malam. Siang tu imam suruh bagi kuliah subuh masjid. Imam tu bagi sampul, nah ustaz balik tengok jadual main tiap bulan buat kuliah bulanan ni. Saya buka sampul RM30. Tambang feri pun RM50, pi RM25 balik RM25. Tambang feri RM50 bagi RM30, jenuh berenang sama. Kalau kita ada masjid, kita ada tabung masjid, di samping kita guna duit tabung masjid tu untuk bayar karan, kita guna duit tabung masjid untuk bayar air, kita guna duit tabung masjid untuk tukar kapet baru. Salah satu yang kita kena guna ialah untuk bayar duit untuk orang mengajar. Pasal apa? Pasal hal tu lebih penting daripada keperluan di sudut pembangunan. Ni kadang-kadang duit masjid banyak, tandas pun tak ada kunci. Masuk dalam tandas tak mahu dilajak.
Pasal apa? Kunci tak ada. Bunyi tapak kaki dekat nak berhenti kita dah. Nak duduk 5 minit, 3 minit, diskaun 50%. Pasal apa? Duit untuk buh kunci tandas pun tak ada. Duit ada tapi dia tak buat. Saya pernah pergi singgah masjid nak ceramah kan, pintu bertandas kena angkat. Angkat nampak? Bukan dekat belah ni hilang tempat kunci, belah ni pun hilang. Orang dah buka pintu katuk, dia dah buka tak boleh, kena angkat tak tepi, masuk tandas angkat tak bawah. Lepas tu masuk nak ceramah, pegang mikrofon, jatuh kepala mikrofon pula, brum, bangkok. Kata kacau masjid ni, mikrofon main kepala jatuh. Jadi duit masjid yang dapat, di antara perkara aktiviti yang kena ada ialah bagaimana kita nak membina penghuni ataupun pengunjung masjid itu. Bina dengan apa? Bina dengan ilmu. Jangan sampai termasuk dalam hadis yang berbunyi antara tanda akhir zaman masjid mereka canggih tetapi petunjuk tidak ada dalam masjid itu. Dengan arti orang mengajar tak ada, orang mengaji lagi tak ada. Islam mengutamakan pembinaan manusia kepada mengutamakan pembangunan manusia. Biar kita mengaji tempat yang sederhana, kadang-kadang mengaji pokok, kadang-kadang mengaji tepi jalan, tapi ilmu yang kita dapat boleh membina peribadi kita berjaya dunia akhirat. Daripada kita mengaji sekolah yang canggih, yang 5 waktu pun tak cukup. Bangunan hebat, tapi orang duduk dalam bangunan tak semayang. Kenapa tak semayang? Kerana dia mengutamakan luluh dalam periksa, tapi dia tak mengutamakan luluh dalam periksa di dunia, luluh periksa dalam kubur. Dia tak fikir tentang akhirat. Yang penting aku punya jalan mengaji dapat satu masuk universiti. Walaupun tengah mengaji aku tak semayang, walaupun tengah mengaji aku buat dosa siang dan malam. As-sajid qabla al-masajid. Binalah orang yang sujud sebelum anda membina tempat sujud. Dengan arti tempat sujud dah ada, orang yang nak sujud tu kena bina. Kalau boleh setiap hari. Bina dengan apa? Dengan Al-Quran. Bina dengan hadis. Bina dengan Islam. Bina dengan kuliah subuh. Bina dengan kuliah maghrib. Bina dengan ilmu, dengan wahyu yang turun daripada langit. Rasulullah SAW membina para sahabat radhiyallahu anhum dengan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya terkawal diri orang yang belajar itu daripada buat dosa, supaya dia tambah lagi di samping dia tak buat dosa, dia tambah buat benda baik. Hak fardu dia jaga, hak sunat dia tambah. Kerana ilmu yang kita belajar bukan sahaja dapat melalui telinga yang kita dengar, tetapi dapat melalui amalan yang kita lakukan. Dalilnya Allah sebut dalam Quran, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan Allah akan bagi ilmu kepada kamu. Jadi ilmu ada dapat melalui kita tulis, kita dengar, kita baca. Ada ilmu yang kita dapat melalui amalan kita. Bila kita jaga amalan fardu, kita tambah amalan sunat, Allah tambah ilmu kita. Ilmu yang kita dapat baru serupa dengan keset. Keset dia boleh rakam, dia boleh cerita sebiji apa yang dia rakam, tapi dia tak amai pun. Keset dia rakam kata-kata, kemudian dia boleh sampaikan. Kalau ni bluetooth lah apa semua boleh. Handphone kita boleh rakam suara, boleh sampai balik suara apa yang kita dia rakam, tapi dia tak amai apa dia sampaikan. Manusia yang beriman tidak sedemikian. Bukan dekat dia hafal tapi dia boleh lakukan. Dia hafal sembahyang sunat, dia boleh buat sembahyang sunat. Dia hafal baca Quran, dia boleh baca Quran. Jadi kita perlu memikirkan bagaimana kita nak mendapat ilmu yang boleh menyuburkan iman kita, yang boleh kita sebarkan kepada masyarakat. Masa Nabi SAW berhijrah ke Madinah, sampai di Madinah sahabat pakai Uhud nak tarik unta Rasulullah supaya kenderaan yang Rasul naik itu berhenti di rumah dia. Nak heret unta Rasulullah yang Rasulullah masuk Madinah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, supaya kenderaan itu berhenti tempat dia. Rasulullah kata, "Da'ha fa innaha ma'murah." Biar, jangan pegang dia, jangan tarik dia, biar dia berjalan sendiri. Sesungguhnya dia diperintahkan oleh Allah.
Jangan tangkap dia, jangan pegang dia, jangan tarik dia. Biar dia berjalan sendiri. Kerana dia akan berjalan menurut perintah Allah, dia akan berhenti menurut perintah Allah. Dia berapa lepas? Dia berjalan, dan akhirnya dia berhenti dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia berhenti di situ, Rasulullah pun berhenti di situ, dan lepas itu Rasulullah buat rumah tu, dan Masjid Nabawi pun dibina di situ. Abu Ayyub Al-Ansari suruh tidur dalam rumah dia. Sebenarnya tidur tingkat atas, Rasulullah tak mahu tidur bawah. Sayyidina Abu Ayyub hantar makanan bagi Rasulullah makan, bagi banyak, bagi makanan. Rasulullah makan sikit. Tujuan dia bagi banyak supaya Rasulullah makan dan berlebihan makanan tersebut. Bila lebih dia ambil makan. Kerana apa? Aku bagi banyak kerana aku nak ambil berkat lebihan makanan Nabi SAW. Dr. Al-Muti sebut dalam Fiqh Sirah, dia kata ketika Rasulullah wafat, setelah Rasulullah wafat, ada beberapa helai rambut Rasulullah SAW yang disimpan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika sahabat dan mengadu sakit. Aku rendam rambut Rasulullah dalam air, aku bagi supaya dia minum, supaya mandi dengan air. Ambil berkat air rendaman rambut Nabi SAW. Abu Ayyub radhiyallahu anhu ambil berkat rambut Nabi SAW. Abu Ayyub Al-Ansari yang rumah dia, tempat tinggal Nabi SAW, Rasulullah buat depan rumah dia. Kubur dia di Turki. Dia mati di Turki. Para sahabat yang dididik oleh Nabi SAW dihantar. Setelah mereka jadi orang beriman, mereka tak menetap di Madinah, keluar pada Madinah untuk menyebarkan iman. Keluar Madinah, dakwah ke tempat lain. Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sampai China, Guangzhou ke mana-mana tempat dia sampai. Hadal maqam Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya Sa'ad bin Abi Waqqas salah seorang daripada sahabat yang telah dijaminkan masuk syurga. Ada 10 orang dalam satu hadis, salah seorang saya Sa'ad. Dia dakwah sampai ke China. China sampai Islam dulu pada Malaysia. Malaysia tak ada hari dalam sejarah pada masa itu. Malaysia dalam zaman para Miswara dibawa oleh pendakwah daripada Hadramaut, kata dalam sejarah kita mengaji. Akhirnya tempat kita dengan Hadramaut sama-sama Asy'ariyah, sisi aqidahnya sama-sama mazhab Syafi'i, sama-sama mempelajari ilmu tasawuf. Kerana kita terima daripada Arab Hadramaut. Cina zaman sahabat dah sampai. Bahkan bahawa ni Bismillahirrahmanirrahim, ada seorang pegawai, dia kata saya pernah sampai ke Kunming dengan almarhum Ustaz Ni'mat, almarhum Ustaz Abu Bakar Awam. Saya bawa mereka dua naik ke tempat tinggal Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho ramai ke Melaka. Dia orang Islam, Cina Islam. Saya pergi rumah dia, rumah dia masih ada, tempat rumah dia orang jaga di Kunming. Kunming dekat dengan Yunnan. Itu sebahagian orang Islam, sebahagian orang bukan Islam. Islam tersebar. Sayyidina Abu Ayyub meninggal di Turki menyebarkan Islam. Orang ni orang Malaysia, ada seorang meninggal dilanggar oleh kereta. Ahmad Azam apa semua. Nama apa Ahmad Azam apa nama. Dia dikuburkan dekat kubur Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, yang rumah dia depan rumah dia Rasulullah. Maka keluar menyebarkan Islam. Jadi Islam yang kita dapat bukan untuk kita seorang, untuk anak bini kita, untuk orang lain, sejauh mana yang kita boleh sebarkan. Suburkan iman yang kita dapat dan sebarkan iman itu. Baru ni saya pergi London, ada orang-orang Malaysia yang sudah menetap di sana. Alhamdulillah, yang duduk di sana mereka mengamalkan Islam yang mereka terima di Malaysia. Mak ayah melahirkan sebagai seorang Islam, pergi sana mengamalkan Islam. Walaupun mungkin ada sebahagian yang sebaliknya, tetapi orang Islam di sana ramai. Saya singgah di tempat nama Leicester,
Semayang Jumaat situ. Keliling rumah orang Melayu kita sana. Masjid-masjid banyak. Orang keliling, orang belah Pakistan mana pergi menetap sana. Baca khutbah semayang Jumaat. Masa duduk di London, jalan kesian ke orang Ahmad Saleh, orang putih. Mereka tak di sudut kebersihan mereka hebat, di sudut waktu mereka hebat, di sudut muamalah kadang-kadang lebih daripada kita orang Melayu. Jual beli boleh tukar barang, beli barang lain esok lusa boleh tukar balik. Kopi resit dalam seminggu boleh tukar balik. Kita barang yang dibeli tidak boleh ditukar ganti. Kita tak aman, khiyar, mereka aman. Cuma mereka tak ada iman, tak ada orang yang nak sebarkan iman kepada mereka. Jadi apa yang penting ialah bagaimana kita nak jadikan kita itu istiqamah dalam kebenaran, tetap dalam kebenaran. Walaupun di segi duit kita lekeh, kita duit sikit, orang kafir kadang kaya pada kita. Menyuruh di Kuala Lumpur, makan tengah hari di Dubai, makan malam di London, shopping di Paris. Punya banyak duit. Duit berlama-lama. Kita nak pergi belajar di London, baju pun bandel. Pitanya baju sejuk. Harga awal 400. Ini 300. Ini 200. Pergi bandar RM20. Tak gaduh beli RM400. Pergi sana pula RM1 mereka, RM7 kita. 1 pound London, 1 pound UK 7.3 tukang depot, tukang di sini 6.6 ke 6.5 lebih. 1 pound duit RM1 duit UK RM7 duit kita. Pergi kantin nak makan nasi dengan ikan keli goreng, sekor ikan keli 3 pound kali dengan 7 RM21. Tu baru lauk tak masuk nasi. Kali makan nasi pilih 5 pound setengah, 6 pound 6 kali 7 ambil kat RM100 sekali makan. Jadi nak beli apa sana, jangan kira harga Malaysia, kira harga itu baru boleh bayar. Kalau kira harga Malaysia kena berhenti dulu, telah liak baru bayar. Ilmu urusan belum ketelan nak pergi. Pergi makan malam 12 orang ke 13 orang. Sekali makan malam, ayam tanduri lah, nasi ayam lah apa semua. 12 orang sekali bayar lebih daripada RM1,000. Makan malam seorang sekarang RM190. Sebab itu sebahagian daripada orang Malaysia yang hidup sana, mengaji sana, lepas mengaji dapat kerja, tak balik lagi ni. Pasal apa? Pasal sana gaji mahal. Seorang pelajar saya kenal dia baru duduk setahun lebih. Dia habis dah buat pelajaran dia, master dia. Dia duduk sana baru setahun lebih. Habis master, nak sama PhD, lambat lagi dia minta kerja. Kerja biasa. Kerja sana paling murah 1 jam 6.7 pound. 1 jam, sehari 10 jam 67 pound. Sehari gaji RM400 lebih kurang. Sebulan RM12,000. Tu baru kerja biasa. Tentu tak balik motor di sini. Mak nak kata jangan balik dah, kerja sana. Sebab hang boleh hantar duit ke aku. Kalau hang balik main motor, aku kena bagi duit ke hang lah. Yang duduk sana duduk dalam mewah. Orang putih kaya. Kalau main sini jenis joli. Orang putih main tempat kita, serupa kita pergi Indonesia jadi jutawan. Balik main airport tak ketahuan balik. Punya mewah. Orang sana main. Cuma kesian kat mereka, tak ada orang nak perkenalkan iman kepada mereka. Melainkan ada sebahagian. Kita tidak nafikan di sana ada
Gereja yang asalnya gereja bertukar jadi masjid. Ada tempat yang asalnya kelab malam ditukar jadi masjid. Tapi orang sana bila dia tahu ada tempat-tempat yang aktif menyebarkan Islam, dia persekat dengan tujuan Islam tidak tersebar. Akhirnya ada di kalangan mereka tak kenal Islam, yang dia kenal Islam ni agama yang ganas, Islam ni agama yang membawa kepada peperangan dan sebagainya. Mereka pandang negatif kepada Islam. Sebagaimana dulu saya pernah cerita, seorang lelaki yang buat filem tentang keburukan Nabi Muhammad SAW. Orang Belanda ke apa, dia buat satu filem. Umat Islam seluruh dunia tunjuk perasaan membantah filem yang dia buat, sebab dia kenal Rasulullah melalui masyarakat barat. Kemudian bila orang bantah, dia nak kenal hebat orang Nabi Muhammad, sehingga orang pakat bantah seluruh dunia. Dia ambil buku sirah Rasulullah, dia baca. Bila dia baca, dia kenal melalui pembacaan sirah Rasulullah, dia masuk Islam daripada itu. Dia main Madinah, ziarah Rasulullah, masuk Mekah, buat umrah, tukar nama kepada nama Islam. Dia kenal Rasulullah melalui sirah yang dia baca. Sebelum dia kata, aku kenal Rasulullah Muhammad melalui masyarakat aku. Akhirnya dia bagi dia Rasulullah ni orang yang paling jahat. Dia buat filem menggambarkan Rasulullah seorang yang jahat. Tiba-tiba bila dia tengok seluruh dunia tunjuk perasaan membantah filem dia, dia nak kenal melalui Rasulullah. Dia baca buku sejarah, dia belajar sejarah Rasulullah, yang akhirnya dia masuk Islam. Dia kata, aku tak kagum kepada Rasulullah, di mana di antara sifat yang aku kagum bila Rasulullah mampu menguasai balik kota Mekah. Setelah Rasulullah disakiti begitu lama, 13 tahun disakiti, ditindas, ada sahabat yang dibunuh, mati syahid dan sebagainya. Ya Rasulullah berkuasa menguasai kota Mekah. Rasulullah maafkan segala kesalahan mereka. Idhabu fa antum tulaqa. Rasulullah amal macam Nabi Yusuf yang memaafkan abang-abang dia yang nak bunuh dan lempak dia masuk dalam telaga. Nabi Yusuf setelah dia berkuasa, dia maafkan kesalahan abang dia, minta Allah ampun dosa-dosa abang-abang dia. Maka Nabi SAW pun tanya mereka bila Rasulullah masuk kota Mekah, Maza tazunnuna anni fa'ilun bikum, apa kamu agak aku nak buat kat kamu? Rasulullah tanya orang Mekah. Orang Mekah kata, Ibnu Karim, Akhun Karim, Ibnu Akhin Karim, Ibnu Akhin Karim, engkau saudara yang mulia, anak kepada orang yang mulia. Maka Nabi SAW mengatakan, idhabu fa'antum tulaqa, pergilah, kamu dibebaskan. Aku kagum dengan Rasulullah yang disakiti, bila berkuasa mampu balas dendam, Rasulullah maafkan kesalahan mereka. Tak ada orang yang baik sampai tahun ni. Akhirnya dia masuk Islam. Setelah dia mampu untuk membalas. Dan sebelum tu, sebelum saya pergi, saya dapat taklimat daripada salah seorang bekas orang tu sana. Dia kata ada satu masa di London, orang tunjuk perasaan, semangat marah atas satu isu yang berlaku, pakai keluar kulit hitam dan apa semua, keluar tunjuk perasaan marah disebab satu isu yang menimpa mereka. Tengah-tengah mereka tunjuk perasaan marah tu, kebetulan dekat dalam Maghrib lepas Asyam, tiba-tiba seorang budak Melayu, budak Malaysia kayu geret keluar pada rumah nak pergi buka puasa, bulan puasa, nak pergi buka puasa di masjid yang berdekatan. Mereka tengah duduk marah, budak Melayu tu lalu, mereka tangkap budak Melayu tu, mereka lempak, mereka katok geret dia, mereka pukul dia. Orang tengah tunjuk perasaan, tiba-tiba nampak apa yang boleh buat, dia buat budak tu, dia tangkap, pukul dalam, ambil gambar dengan kamera, handphone, masuk dalam internet. Tersebarlah seluruh dunia bahawasanya seorang pelajar Malaysia duduk di sana tengah mengaji, keluar Nabi Kopoza, dipukul oleh masyarakat barat pada masa itu. Last sekali mereka jumpa budak tu masuk hospital apa semua, keluar budak tu, mereka ambil gambar, tanya tunggu ramah, ada buta dekatnya. Tanya budak tu, apa perasaan kamu, apa kamu nak kata setelah kamu dipukul sedemikian rupa oleh mereka?
Budak tu pulang sepatah, saya maafkan semua kesalahan mereka. Kita tengah sakit, tengah geram, tiba-tiba orang tanya, itu sepatutnya kita lepas geram. Dia keluar, saya maafkan kesalahan semua orang yang buat saya. Kata-kata dia itu memukau penonton yang menonton. Orang putih merasa kagum dengan sikap seorang Muslim yang dipukul oleh geng mereka. Tiba-tiba dia memaafkan kesalahan mereka. Mereka pakai bagi derma kan. Pasal kesian dia. Dia dapat 22,000 pound. Dengan perkataan itu saja dia pulang. Cuba kira 22 kali 7, 20 kali 7, pakai berhenti kerja kita. Hak motor pakai 3 gitu, yang sekarang dia kawan 150,000 ringgit. Dengan satu patah dia bilang, aku maafkan kesalahan orang buat. Boleh paling tak tahu orang. Pak Duta pun terkejut, dia boleh jawab gitu. Itu kejadian itu berlaku satu ketika yang dulu. Jadi kalau kita yang dapat Islam, kita jamai Islam tempat kita, kita sebarkan Islam, kita pergi tempat orang pun kita boleh jaga Islam, pamerkan kecantikan Islam. Orang akan nampak Islam ni agama yang baik. Seorang ulama Azhar pergi ke negara barat, dia kata di sana aku melihat amalan Islam ada, tapi orang Islam sikit. Aku balik tempat aku, orang Islam ramai, amalan Islam sikit. Balik ke negara Arab, ada bukali itu Arab. Balik ke negara Arab, ada buang sampah itu Arab. Balik ke negara Arab, janji pukul 9, main pukul 10. Tapi pergi negara orang putih, masa mereka kebersihan mereka. Saya masuk masjid, saya tak khabar suruh beli ayam. Beli ayam dia elok. Cuma mereka tidak mengenali iman, melainkan sebahagian kecil. Sebagian besarnya tidak, kurang beriman. Cuma untung sikit pergi negara orang putih musim sejuk ni, mereka tak pakai, tak ketahuan musim sejuk. Kalau pergi musim panas, ketahuan. Duduk sana 8 hari, daripada hari Rabu sampai daripada hari Jumaat, hari Sabtu sampai hari Sabtu. Bila buat program dengan mereka main, perhimpun dalam satu surau juga. Ada yang umur 60, 50, yang lama dah duduk, yang duduk 40 tahun ada, yang duduk 25, 15. Seorang tu duduk 15 tahun jumpa tengah jalan, seorang duduk 8 tahun. Mereka dah jadi orang sana menentang. Bahkan Turki tukang masak di asrama Melayu situ, orang Sungai Petani. Turki yang besar kepada kantin di rumah Melayu tu, orang lagu Nabokok. Lepas tu kami makan tengah hari di satu restoran tengah pekan London tu, orang pakar kapok Sungai Petani ya. Tanya lama mana tu dia kata baru 28 tahun. Bini dia orang Terengganu, dia orang pakar kapok. Balik Sungai Petani ya, setahun sekali balik. Tengok kau 28 tahun duduk sana. Dia jamu kami nasi goreng dengan cokolok. Rasa cokolok London dia kata. Pergi satu kedai ni, orang Kedah. Kedai apa nama tu, Din ke apa tu. Jadi sebahagian duduk sana. Kami pergi melawat Oxford University. Pensyarah Oxford University tu orang Bagan Datuk Perak. Dia mengaji di pondok di Indonesia. Habis mengaji pondok, dia pergi bersama pergi ma'had di Maghribi. Lepas tu dia masuk di mana Island ke mana tu, sekolah menengah. Dulu dapat beasiswa, pergi sambung di Oxford University sampai dapat PhD, doktor, jadi pensyarah saya. Lepas tu dilantik dia jadi orang besar di Perak, seorang daripada pembesar yang 8 orang. Boleh kata tiap bulan balik Malaysia. Dia jadi pensyarah di Oxford University. Dia bawa masuk, kami melawat kelambu Kaabah, melawat kain yang digunakan untuk tutup makam Rasulullah, dihadiahkan oleh kerajaan Arab Saudi di situ. Masuk ke masjid dia dan sebagainya. Jadi di sana orang Malaysia saja puluhan ribu, pelajar Malaysia saja
pelajar yang kedua orang Malaysia yang teramai setelah Azhar, orang Islam. Universiti Azhar Malaysia paling ramai kalau orang Malaysia. Pelajar Islam di luar selepas Universiti Azhar di England ramai. Tapi campur dengan Cina itu lagi ramai yang buat dalam bidang-bidang lain. Jadi kita tengok mereka hidup dalam mewah, kita kadang-kadang hutang keliling pinggang, tetapi kita masih boleh bersyukur, dan kita wajib bersyukur kerana kita boleh mengucap dua kalimah syahadah. Kita masih ada iman, walaupun kita nak pergi jalan jauh, kita tak ada duit. Quran kata la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sampai perpindahan orang kafir di atas muka bumi menipu kamu. Kamu jangan tertipu tengok orang kafir, kamu rasa cemburu kat mereka. Orang kafir duit banyak, boleh naik terbang setiap hari, setiap minggu boleh naik terbang. Kita nak pergi Mekah, kita semua hidup sekali pun payah. Tetapi kita masih boleh bersyukur kerana kita boleh mengucap dua kalimah syahadah. Mereka kadang-kadang tak kena mengucap. Cuma mengucap yang kita miliki perlu disuburkan. Iman yang kita miliki perlu disuburkan dan perlu disebarkan. Sampaikan kepada adik-beradik kita, sampaikan kepada orang yang kita kenal tentang keindahan peradaban Islam. 2-3 tahun lepas, tahun 2005, ada seorang pelajar Malaysia, dia ada pertukaran pelajar Malaysia pergi mengaji universiti di Jepun, pelajar Jepun dan mengaji universiti di sini. Ada seorang perempuan nama Hiroko, dia mahu buat PhD di sini di UKM. Kajiannya tentang bagaimana Islam itu masih kuat di Malaysia, ataupun bagaimana Islam, pengajian Islam, penghayatan Islam di dalam pondok. Malaysia pernah dijajah oleh orang Jepun, tapi orang Malaysia tak ikut agama Jepun. Mereka masih mengucap dua kalimah syahadah, masih sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Salah satu sebab kerana mereka menitik beratkan pengajian pondok, dan tentu guru pondok masih keluar pada pondok mengajak di kampung-kampung bagaimana cantiknya Islam, bagaimana pentingnya kita kepada penghayatan Islam. Akhirnya dia tanya orang nak buat PhD dalam bidang kajian Islam di Malaysia. Tak mana saya boleh cari tempat pengajian pondok untuk saya tengok kehidupan orang pondok, untuk saya tarik, saya buat siapkan risalah PhD saya. Dia beri cadangan pi pondok dia besar. Situ walaupun dah jadi sekolah, dulu pondok dia pi. Masuk tak temu ramah kepada pengetua. Pengetua tanya pengetua, siapa yang saya boleh tanya tentang Islam yang ada kaitan dengan pondok ni? Dia bagi nama saya. Dia kata tu ada seorang ustaz, dia mengaji sini dulu lah, dia mengajar, pergi tanya. Dia pun dapat nombor telefon saya, dia telefon nak bersembang dengan saya. Ketika saya sedang mengajar di Simpang 4 tahun 2005, saya harap kepada dia, kalau nak tanya saya tentang Islam, saya boleh bagi masa hanya setakat pukul 3. Pukul 2.10 saya habis mengajar, pukul 3 saya kena keluar pergi ambil anak saya di sekolah. Dia kata okey, dia pun main. Sebelum 2.10 dia dah ada. Kemudian dia pun tanya soalan. Saya jawab, kadang-kadang saya jawab tak habis, dia terus sambung jawapan saya. Rupanya dia baca dulu, dia baca Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Dia belum Islam. Sampailah kali soalan dia habis, jawapan saya habis. Tak ada nak tanya, saya boleh jawab tak ada lah. Okey, kita berhenti dekat ini, terima kasih. Saya minta izin nak balik. Tengok tepat pukul 3, tak kurang tak lebih. Masa dia berhenti tu macam mana janji awal. Lepas tu tengok macam, lepas tu dia kata bagi kita tekan gambar dua kenangan. Dia bagi hadiah. Lepas tu dia balik. Dia duduk dalam pondok, orang sembahyang jemaah dia naik tengok. Orang sembahyang tarawih dia bilang puasa dia pergi. Orang puasa dia puasa. Orang sembahyang tarawih dia duduk belakang. Orang makan sok dia lagi makan sok. Dia nak rasa macam mana orang Islam puasa. Dia nak rasa macam mana suasana pondok. Last sekali dia masuk Islam. Masuk Islam di Kuala Lumpur. Lepas tu menikah dengan suami dia orang Jepun juga, mu'alaf macam dia. Jepun biasanya jadi suami dia, masuk Islam 6 tahun lebih awal daripada dia.
Suami dia buat PhD UAE, dia buat PhD UKM. Balik memang kenduri dia pergi exam. Yang akad nikah dia dalam masa dia berkahwin, Profesor Datuk Dr. Haruddin. Nama dia tukar Hiroko, tukar kepada Hurriyah bawah. Memang kenduri. Dia pergi besar, saya pergi bukan kenduri. Balik Jepun. Dua lama dia main pula, bawa anak dua. Main bagi teh Jepun dengan saya. Bagi buat tangan daripada Jepun. Kebetulan saya nak pergi RTM. Saya kata, jom kita pergi jumpa penerbit rancangan. Saya nak pergi ceramah di RTM. Pergi. Sampai ke ceramah ketemu ramah. Apa perasaan kamu sebelum kamu masuk Islam dengan setelah masuk Islam? Dia kata, manusia ni tak boleh lari daripada masalah dalam hidup. Sebelum saya masuk Islam, saya menghadapi masalah. Setelah masuk Islam, masalah juga ada. Tak boleh tinggal. Kadang-kadang ada, kadang-kadang berat, kadang-kadang banyak. Cuma sebelum saya masuk Islam, ketika saya menghadapi masalah, saya tak tahu nak selesai macam mana. Tapi setelah saya masuk Islam, saya hadapi masalah, saya bangun tengah malam sembahyang tahajud, saya berdoa dalam sembahyang tahajud, Allah selesaikan masalah saya. Kalau tak selesai pun, saya hati tenang, tak serabut macam sebelum masuk Islam. Rawatan dan ubat besar dalam sembahyang tahajud dia aman. Kita terkejut benar. Kita tekuk jaga, tekuk tak jaga, tekuk bayang, tekuk tak bayang. Saya malam tidur kalau start tak boleh bayang ni. Balik izat lepas subuh. Depan rumah saya ada surau al-Ustaz. Kadang ada bang subuh, kadang tak ada bang subuh. Subuh orang tak bang, terbalik. Jadi dia ajak pada kita dalam temu ramah tu, dia kata, setelah saya masuk Islam, saya ada tempat untuk saya mengadu. Saya tak boleh mengadu kepada makhluk, saya mengadu kepada Allah. Tengah malam saya panggil berdoa kepada Allah. Saya dapati apa yang saya buat tu satu nikmat yang berharga yang saya tak jumpa sewaktu saya baru masuk Islam. Jadi kita, bila kita mengaji, diajak pada kita bina diri orang, bina diri kita sebelum kita mengutamakan bangunan. As-sajid qabla al-masajid. Binalah orang-orang yang sujud sebelum anda membina tempat-tempat sujud. Walaupun tempat sujud anda lekeh, tapi orang yang sujud itu hebat, perlu diperhebatkan. Binalah al-insan qabla al-bunyan. Binalah manusia sebelum anda mengindahkan bangunan-bangunan. Jangan sampai masjid canggih, orang dalam masjid tak ketahuan. Jangan sampai bangunan hebat, orang masuk dalam bangunan itu sembahyang 5 waktu tak cukup. Dosa buat hari-hari. Jadi bangunan dibina elok, silakan. Kalau tak elok pun, sedang penting orang yang duduk dalam bangunan itu orang yang mendapat pembinaan yang terbaik. Dan tidak ada satu bahan yang boleh bina manusia melainkan bahan yang telah membina para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Quran, Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu kata, "La yusliha akhiru hadhihi al-ummah illa bima salaha bihi awwaluha." Tidak akan elok umat yang kemudian melainkan eloknya umat kemudian apabila mereka dibina dengan pembinaan yang telah memperelokkan umat yang terdahulu. Rasulullah membina para sahabat dengan wahyu, maka kita nak bina diri kita, kita nak bina dengan masyarakat, mesti kembali kepada wahyu, mesti bina dengan wahyu. Ada tadi saya tengok ada satu program TV3 bab halaqah, cerita tentang kelebihan hafal Quran. Seorang ustaz dia hafiz Quran, dia kata kalau budak mengaji payah pulih, nak bagi cerdik, suruh dia rajin baca Quran. Sebab bila baca Quran, mulut dia kena baca, mata dia kena tengok, otak dia kena fikir apa pula dia nak sebut benda tu. Jadi otak dia jalan, otak kita jalan, jadi terang, jadi tajam, jadi kuat kalau kita rajin tengok Quran, kalau kita rajin baca Quran. Cuba kita buat sekali, orang tua ke orang muda hak jenis pelupa, hak jenis payah pulih tu, hak jenis sebut kulit pi kulit tu, cuba baca Quran ikhlas. Oh, saya tak erti baca asal ustaz, tak erti, tak kena yang buta huruf, tengok dulu. Tengok Quran sudah jadi ibadat, dapat pahala. Nak baca tak erti, buka Quran, tengok ayat Quran, tengok saja, pangkat mula. Lepas tu belajar
yang belajar lagi baca. Alif ba ta. Alif lam mim ra. Yang baca al-mari lah. Alif lam mim bismillahirrahmanirrahim. Al-mari qasar. Alif lam mim ra baca al-mari. Yasin baca yes. Yes, wal Quran al-Hakim api. Mula peringkat kita tengok dulu. Apa nak tak baca? Hari-hari tengok Quran. Tengok Quran sudah menjadi ibadat dapat pahala. Daripada duduk tengok syaruhan, tengok Quran. Tengok Quran bagi kerana. Lepas tu belajar baca. Orang yang rajin baca Quran, Allah akan bagi kecerdasan akal. Otak dia pintar, ingatan dia kuat, hafalan dia mengaji dia mudah boleh. Salah satu ubat cerdik, ubat terang hati yang luar biasa, rajin membaca sambil melihat Al-Quran. Kata dalam kitab. Jadi anak kita mengaji sekolah mana pun, bagi dia dengan Quran. Jangan hanya baca masa kecil. Budaya orang Melayu yang perlu dibuang, baca Quran semua hidup sekali khatam. Bila khatam Quran? Dah jam 3 lah. Zaman bakat aku ayam ke tubuh. Guru aku sekali mengaji Quran kena angkat ayam istighfar. Tiap-tiap malam mengaji Quran kena angkat ayam. Tapi dia tiba. Tak buat dia tiba. Kawan saya mengaji Quran tuan kena tiba. Dia kubur hupih tengah belakang. Pasal kau tunggu tu tiba atas belakang. Dia kubur hupih masuk dalam baju dia. Tu dah tak main no. Atas belakang. Tak puk bunyi. Puk. Belakang orang apa bunyi puk. Tarik-tarik hupih pinang. Dia terjun menasah tu, dia lari balik tu. Dia kata lepas pada tarik hupih kalau aku tunggu belum. Tunggu tahu tiba tak tu kan dah. Akhirnya aku tahu kan kalau aku tak pi memang kena tiba tak tu. Baik aku bawa lebih saja. Dia kunting upih pinang dalam baju dia. Tiba bunyi kedepu. Hai, belakang apa bunyi bunyi. Tunggu kan. Selok dah. Tarik keluar seketui. Upih pinang. Zaman dulu dia kata mengaji payah tu kata-kata tu. Tinggal tu yang keluar. Betul nak menikah bagi tu hormat baca waktu buat majlis khatam punya pun. Kita dah boleh Quran, kena pergi mengaji. Kalau boleh orang yang mengaji yang dia ada slang Arab, dia ada lahjah Arab. Wa amma tu dah kena wa amma. Safulan mawazinuhu amir. Duk mawa kena cari yang pelik Arab, tukar pelik Arab yang baca pelik Kedah, baca pelik Perlis ni kacau. Perlis ni setengah tempat pulut jadi pului. Menjawab apa ni? Menjawab pului. Pulut jadi pului, baca Quran pi. Falam ta'amal aqobah wa mu'adro kamal aqobah. Jadi Quran yang kita mengaji dah, dia tak boleh dah teman. Kalau boleh ada orang cerdik lebih daripada kita sikit, pergi belajar betul-betul dia punya lenggok dia, dengung dia, mat dia, ghannah dia, tebai lipih dia. Jadi salah satu daripada ubat terang hati orang tua ke orang muda, kena ada jadual baca Quran. Saya pergi London tak tahu nak buat apa, bawa saya ke sini baca buku. Kalau masa depan saya baca kitab, takkan nak usung kitab. Pergi London berat. Akhirnya saya bawa Quran dan membuat juzuk tu berhenti tu. Masa depan baca Quran atas sambil dulu tengok. Mereka bawa pergi tangkap gambar di istana Queen Elizabeth. Bukan ada apa pun, patung ada tu pakai dua kawan. Orang ramai pun tengok tunggu apa? Tunggu tengok tukar Pak Gad kan. Pak Gad di sana tu nak tukar tu, ada upacara ada tu satu dunia apa tengok. Lepas tu dia bawa pergi stadium, bawa pergi supermarket dia, pergi bawa pergi tempat orang beli belah. Orang luar kawasan tu orang beli belah rata-rata main. Saya pun masa turun bas tu pergi tengok.
beg tangan diskaun. Sebelum diskaun 1,000 lebih, selepas diskaun 900 lebih. 900 pound kali 7, tu dia RM7 tersandar. Tengok beg tangan saja terberhenti terbelik lagi betul. Mampu dah tak ni. Lagi kali jalan makan pisang, minum ayam, tak boleh beli apa, baju polo ke apa semua mahal. Jumpa satu kedai tu murah, kedai kelab, tu boleh gagah daripada RM60 jadi RM40, beli pula tinggal RM15, 2 kali diskaun, RM15 kali 7 boleh gagah. Daripada beli RM1,000 jadi RM900. Bawa beg tangan, duit bawa sikit. Jadi pengalaman duduk di sana, bas sana 2 tingkat, jumpa orang ni, kesian ke orang sana pasal penyebaran Islam kurang di sana. Sebahagian besarnya masih duduk dalam suasana tidak mengenali ajaran Islam. Kalau ada orang kita boleh pergi sana, duduk mengaji sana, kerja sana, sama-sama menyebarkan Islam, alangkah baik. Dulu ada kawan saya lah cerita, dia balik saya mengaji satu tempat di Syria. Habis mengaji tu orang hampa balik jangan duduk di Malaysia. Hampa duduk satu tempat, kami akan bagi duit tiap-tiap bulan, dapat gaji, tak ada pijak bab rezeki. Hampa hanya duduk sana buka pondok mengajar, kata kitab, pergi berdakwah. Yang penting tahun rezeki, gaji bulanan kami bagi. Ajar kamu duduk dakwah. Kalau boleh mati situ. Tak mana tanya turun tu je. Tak mana tu je. Dijemput. Siapa nak pergi tolong angkat tangan? Seekor pun tak angkat tangan. Dia kata aku dah keluar dari Malaysia lama lah, main mengaji taklim ni pun nak perhabis pun pedang teruk lah. Tak tahu suruh balik pergi mati dijemput. Tak jadi pergi pakat balik main Malaysia habis. Kan di sudut ekonomi yang pergi sebar Islam dijemput. Hidup dijemput, buka pondok dijemput, baca Quran nanti mengajar sebar. Rezeki tak sampai kiam. Yang penting nanti di sana mesti duduk dijemput. Tak jadi pergi terus. Dia kata kami berkata tak mengaku habis, semua lebih tekuk habis. Sedangkan Islam yang kita dapat, kalau kita boleh tarik orang bukan Islam masuk Islam, sungguh cantik. Di Indonesia ada seorang ustaz, nama ustaz, apa nama ustaz tadi, panggil Ustaz Sabun. Masuk di internet, kalau tu dia Ustaz Sabun net, dia buat pergi sabun dah dalam hutan orang asli, dia dakwah ke beribu-ribu masuk Islam. Orang asli tak pergi mandi. Duduk dalam hutan di Papua, akhirnya dia pergi sabun, bagi kat Tok Betin suruh sabun. Sabun tu, shampoo tu menitik, kena hidung dah, bau wangi tak mau bilahan. Aku tak pernah jumpa bau macam ni, aku tak mau bilah. Lari balik ke tu. Dia esok bagi mandi lah, buat sabun lah. Jatuh tak mau bilah. Bila tak mau bilah, dia keluar kerja dengan sabun tu, pergi ke kebun dia tu, cangkui mana dengan sabun tu. Hujan turun, lencun. Bila lencun habis sabun tu, dia jadi segar balik tidur, sekarang hari tidur. Aku tak pernah dapat tidur senikmat ini. Pasal apa? Dah lah wangi, segar pula. Akhirnya dia ajak semua, satu kampung dia pakat buah sabun di badan, mandi dengan sabun. Masuk Islam pasal sabun kan? Pasal shampoo. Keluar dalam internet, Ustaz Sabun. Dia mengislamkan beribu-ribu orang asli lautan tu dengan dakwah dia bawa shampoo. Ada. Tapi dia ada caraan. Sekali dia masuk Islam orang, dia kena penjara 3 bulan. Masuk lagi, tambah lagi 6 bulan. Masuk lagi, tambah. Lagi kawan penjara tu dia dakwah masuk Islam. Dia sibuk dalam internet. Saya orang beritahu, saya tulis, baca, tengok. Dia ceramah dia tengok sejam. Dia cerita pengalaman dan bagaimana dia masuk ke dalam hutan. Dia ajak orang bukan Islam masuk Islam. Pahala dia banyak. Sampai boleh buat masjid dalam hutan. Sampai boleh buat masjid. Bila mereka masuk Islam, dia bawa orang asli itu pergi jumpa Presiden Indonesia. Pada masa tu Soeharto
Soeharto ke Soekarno lah. Dia ceramah, buat orang asli tu kata kat presiden, presiden tak layak jadi presiden. Pasal apa? Hanya membangunkan tempat yang sebegini. Tempat kami patut dibangunkan. Dia tengok kota elok, tempat dia hutan. Bila dia ceramah dengan semangat ni kan, Soeharto presiden tak faham cakap bahasa dia. Kawan ni jadi penterjemah. Kawan ni penterjemah kata, ketua ni cukup berbangga dapat presiden yang macam ni. Dia murung presiden yang orang asli ni kutuk kami, tak suka presiden lagu ni. Pasal apa? Tak ambil peran tentang kami. Dia terjemah, dia pun suka. Pasal apa? Pasal semangat tu. Presiden pun syok dengan kata-kata. Presiden kata, nampak ni aku pun sponsor semua pergi buat haji Mekah 1 Februari. Lega, dia kata bung-bung lega. Akan dapat bantuan. Salah kali dapat masjid atas-atas negara. Jadi tu contoh orang yang Allah Ta'ala bagi pada dia Islam. Dia rasa Islam ni penting untuk disebarkan. Dia cari orang-orang yang belum masuk Islam, dia tarik masuk Islam dengan seramai mungkin. Dan ni terkenal je di Indonesia. Dah ribu orang dan rata kampung, berpuluh-puluh masjid dibina hasil daripada dakwah dia. Bila siap satu kampung, dia masuk kampung lain pula. Pernah dia pergi satu tempat tu, turun saja daripada perahu untuk berdakwah, terkuih ketua orang asli itu tombak dia dengan tombak beracun, balik berubat berbulan-bulan. Lepas tu pergi pula, lega pergi pula, pergi ketua yang tombak dia tu sakit. Dia pun kata kita balas dia. Dia kata jangan balas, kita usung dia ke hospital. Masa dia pergi untuk tikam dia balik berubat. Bila dia pergi ke sakit, dia usung untuk pergi berubat pula. Dia pun tengok kebaikan yang dia bawa masuk Islam itu kampung. Jadi Islam yang kita dapat, kita pastikan kita suburkan. Suburkan dengan ilmu kita tambah, ibadat kita pelihara, Quran kita baca hari-hari walaupun sikit. Yang penting setiap hari ada jadual untuk baca Quran. Kerana orang yang rajin baca Quran, hati dia semakin tenang. Orang yang rajin baca Quran, otak dia semakin mantap, ingatan dia semakin kuat, ilmu dia semakin mantap, kemudian akal dia semakin tenang. Di samping amalan-amalan yang lain yang kita jaga. Jadi pagi ini kita baca Masaul dan Abihat sekali tentang ulama yang benar. Kita bacalah ulama yang jahat, iaitu ada sekumpulan manusia yang Allah bagi ilmu kepada dia, tetapi dia menolak apa yang baik daripada ilmu itu dengan arti benda yang wajib dia tidak laksanakan, benda yang haram dia laksanakan. Kadang-kadang kenyataan yang dia keluarkan adalah bercanggah dengan kenyataan yang betul, dengan sebab dia nak habuan keduniaan yang sedikit, yang sementara. Kerana kepentingan dunia yang dia nak mencari faedah dan kepentingan dunia berbanding dengan akhirat. Siapa yang cari ilmu dengan niat untuk mendapat kesenangan dunia semata-mata, walaupun bercanggah dengan agama, maka dia tidak akan mencium bau syurga pada hari kiamat. Siapa yang mencari ilmu tujuan dia nak tunjuk ke orang saja, tujuan dia nak berdebat, nak berkelahi, berdebat dengan orang supaya orang nampak dia benar dalam perdebatan, atau tujuan dia supaya orang pegang puji dia, maka akhirat kelak dia akan dicampur dalam api neraka dan jahanam. Hadis Imam Tirmizi. Sebahagian salaf berkata bahawa orang yang paling menyesal pada hari kematian ialah ulama yang tidak bertanggungjawab. Namun kita harus ingat bahawa para ulama adalah orang yang mematuhi perintah dan larangan syara, bukan menahan diri dari perkara yang halal. Boleh pula yang halal. Ada ulama yang menikmati keduniaan, yang pakai mewah, hidup senang, makan sedap, pakai cantik macam Imam Malik pakai cantik. Ada ulama yang pakai sederhana, pakai lekeh. Ada ulama yang makan biasa, ada ulama makan. Selama benda-benda itu halal, terpulang kepada seseorang, kalau dia ada kemampuan dia dan halal, maka dia dibenarkan sebagaimana dibicarakan dalam kitab Zuhdi dan dibicarakan dalam sebahagian kitab. Lalu dia buat contoh Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang yang makan sedap, manakala Imam Ahmad bin Hanbal menjalankan kehidupan secara sederhana. Wallahu a'lam. Kita berhenti tanya dulu. Ada soalan? Ada 10 minit ni. Kalau tak ada, kita berhenti tanya dulu. Tengok orang mati ni.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duit suami juga duit isteri. Duit isteri milik isteri saja. Betul ke? Untung banyak tu. Duit lagi dah. Mana boleh kata duit lagi, duit bini. Duit hang, duit aku. Duit isteri milik isteri. Duit isteri milik isteri ni ada dalam kitab. Maksudnya seorang isteri kalau dia ada duit, dia dapat pusaka berapa dia umpamanya. Laki tak ada habis duit dia. Melainkan kalau dia benar, dia setuju. Adapun duit suami, isteri tak boleh ambil kalau suami itu dah bagi nafkah yang mencukupi. Nafkah untuk beli lauk apa semua cukup, maka tak boleh ambil lah. Kalau ambil dah mencukupi duit lagi dah. Melainkan kalau suami itu tak hidung masin, suami dia genggam cukup, dekut, tak bagi langsung, ketika itu isteri boleh ambil sekadar keperluan. Jadi seorang sahabat nama Abu Sufyan, isteri dia nama Hindun. Hindun dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya sekian-sekian, boleh tak saya ambil duit dia? Suami saya ni tak bagi nafkah yang mencukupi semua, boleh dia tak siap saya ambil duit dia? Rasulullah kata, sekiranya betul apa yang kamu dakwa, kamu boleh ambil sekadar keperluan kamu. Maksudnya kalau suami tak pernah bagi duit belanja keperluan, sedangkan isteri nak beli lauk pun tak ada duit, isteri suri rumah, suami dia pergi duit boleh untuk nak beli lauk pun dia jarang bagi. Lagi kita tambah tu lah, setiap hari nak beli ayam, nak beli ikan, duit tak ada. Maka si isteri boleh mengambil sekadar keperluan. Jadi adapun duit isteri, suami tak boleh ambil kerana itu hak isteri tersebut, melainkan kalau isteri itu bersetuju memberikan kepada suami. Jadi yang pertama, duit suami juga duit isteri, yang tu kena perhati, bukan semua duit suami isteri boleh balas, tak boleh. Yang kedua tak betul, duit isteri memang hak isteri. Kalau suami nak guna duit isteri dia kena minta izin, sama ada minta tepuih ataupun berhutang kepada isteri dia. Minyak wangi beralkohol boleh tak dipakai dalam sembahyang? Khilaf di kalangan para ulama. Yang lebih berhati-hati, kalau lah minyak wangi itu ada kita tahu ada alkohol, kalau boleh kita jangan pakai. Itu pendapat yang lebih warok, lebih berhati-hati. Karena banyak minyak wangi yang tidak ada alkohol. Susu kuda boleh diminum atau tidak? Daging kuda boleh dimakan atau tidak? Itu dia lah. Tanyalah lembu kah, kambing kah? Tapi tanya kuda, mana ada kuda ni? Dalam kitab Al-At'imah wa Zabaih, kitab tentang makanan dan sembelihan, disebutkan daging kuda adalah harus dimakan menurut mazhab Syafi'i. Bila daging kuda boleh dimakan, maka susu kuda boleh diminum. Setiap binatang yang boleh kita makan daging dia, maka susunya adalah bersih, susunya boleh dimakan. Binatang yang kita tak makan daging dia, susunya adalah najis, seperti kera. Duduk minum susu kera, jadi kera tu. Susu harimau jangan duk makan. Harimau tu kita tak makan, dia makan kita. Binatang yang kita tak makan daging dia, susu dia najis. Susu kucing najis. Tapi binatang yang boleh dimakan daging dia seperti lembu, kerbau, kambing, kuda, maka boleh dimakan. Jadi kuda, daging kuda boleh dimakan menurut mazhab Syafi'i, maka susunya adalah halal. Sudah puas berikhtiar, boleh tak berubat dengan bomoh siam? Bomoh siam ni dia pakai apa? Pakai hantu raya, sihir. Jangan kita pergi berubat dengan bomoh siam kalau benda tu melibatkan jampi. Kita boleh berubat dengan doktor siam. Doktor Cina, doktor Hindu, tapi kalau tu dia bukan jampi, dia pakai cucuk lah pergi ubat. Dia kata, doktor Cina ni bagus, aku kena katai kulit, pergi kat Melayu tak mahu lega. Ada Melayu kata, aku berubat doktor kena berulang tak mahu lega. Kalau tak mahu lega, tak sampai kat doktor, pergi kat misi. Misi kadang-kadang tengok misi lega tu.
Jadi bomoh siang tak boleh berubat kalau dia menggunakan jampi serapah yang jenis sihir dia, kerana dia ambil minta tolong kepada jin syaitan. Tak boleh kita pergi berubat bomoh siang. Cari orang Islam juga, yang orang Islam tu nak kena cari yang jenis bagus. Bomoh Islam pun kadang-kadang tak mayang, dia kena ikut atas minggu. Bomoh Islam pun kadang-kadang tak ketahuannya. Cari kalau boleh bomoh yang bertakwa kepada Allah. Pergi macam dulu orang pergi Tubuh Yazid Pendam, dia bomoh sama-sama, dia ulama, dia baca ayat Quran, dia doa, dia elok. Cari bomoh sedemikian. Kalau bomoh Islam pun tak sembahyang dengan duk pergi, tak bawa bomoh siang, tak mengucap, jangan bila itu tak boleh. Jadi tak boleh kita pergi berubat kepada orang kafir yang menggunakan jampi serapah yang berbentuk syirik. Haram pergi berubat kepada bomoh siang sedemikian. Boleh tak kanak-kanak yang belum bersunat sembahyang di saf orang dewasa? Kalau tak boleh, adakah dibenarkan ibu atau bapaknya sembahyang di rumah sahaja kerana risau keselamatan anaknya yang berada di belakang? Tak benar pun bercampur sembahyang di rumah. Pakcik ada di dalam rumah, takut kanak anak nikah habis lah, duduk-duduk siapa tapi masjid saja. Benar tak benar orang bercampur, tak duduk sembahyang rumah, tak sembahyang di rumah pun dah. Jadi kalau sekadar anak kita tak pergi masjid dengan sebab anak kita belum berkhatan, tu tidak boleh menjadi alasan. Anak kita boleh pergi masjid. Ada hadis kata tidak dibenarkan bawa kanak-kanak ke masjid. Jannibu sibyanakum wa bajaninakum al-masajid, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauhilah masjid daripada orang-orang yang kanak-kanak dan orang gila. Hadis kata orang gila kalau pergi masjid, dia jadi gila masjid kacau. Dia video bersyarah di masjid, ada belah gunung tu, dia pergi pasal minggu. Orang gila pergi pasal minggu waktu maghrib, hujan turun sikit-sikit, kilat dia menyambar, siap buat takbir. Dia kata, Amway, semenjak aku jadi Perdana Menteri, dia katakan gambar tu kaya. Kilat tu menyambar, dia rasa macam kamera letak kat gambar dia. Aku baru naik jadi Perdana Menteri, letak kat gambar sosial, tak ada nak bersiap. Orang gila cakap begitu. Di pasal minggu tak boleh kalau bersyarah ni selewak kata imam ni. Macam dia bercerita satu pusat pengajian, dia buka tu, dia ambil penagih dadah dengan orang gila. Lepas tu semayang asyak tak silap. Tu imam tu yang depan, makmum dia orang gila, 2 orang. Tengah-tengah mayang orang gila tu kentut. Bila kentut, orang gila sebelah kata, hang kentut batal semayang. Sembang tengah mayang. Mana boleh kentut tengah semayang? Aku duk tahu kata kentut tengah semayang ni batal ya semayang. Batal ya semayang, batal semayang. Orang gila kata tak batal. Tak batal. Kenapa tak batal? Aku tak boleh semayang pun. Dia kata mana boleh batal ya semayang tak boleh. Orang gila lah tengok lah, betul ke no? Tak ada semayang nak batal lah tu. Dua-dua ekor tak ketahuan. Yang tu imam tu depan, lu kerah pun ada lagi batal dengan apa-apa ni. Habis tu dia abang kat pengetua, lepas ni jangan ambil orang gila lah Ustaz. Dia boleh sembang tengah semayang, lepas tu tak mengaku batal semayang. Dia kata tak batal semayang aku, pasal aku semayang tak boleh semayang. Gila tak semayang, tak apa. Tu contoh orang gila. Jadi hadis kata kalau orang gila jangan pergi masjid, kanak-kanak jangan pergi masjid. Itu satu riwayat. Ada riwayat yang kedua, sahabat bawa kanak-kanak pergi masjid, Rasulullah tengah semayang, cucu ni atas belakang. Jadi Sayyidina Husain pergi semayang dengan Rasulullah. Jadi hadis, 2 hadis bercanggah. Satu kata boleh berpi, satu kata tak boleh berpi. Ulama kata boleh bawa pergi anak-anak masjid untuk mengajak mereka bagi biasa pergi masjid. Kalau kita tak pergi, tak ajak pergi dari kecil, akhirnya sampai tua tak pergi terus. Jadi kita ajak dalam kerja masa yang sama, kita kawal dia bang.
Kalau dia ingat, kita bagi sikit, jangan bagi ingat, kita pesan suruh diam, kita bagi mainan pada dia supaya dia main satu mainan yang boleh menyebabkan dia diam. Tu saja. Kalau dia ingat lebih pada Tok Imam, dia baca khutbah, dia pedorah khutbah belakang, kacau. Jadi dua hadis yang bercanggah tadi, ulama kata satu hadis kita suruh pi, satu hadis kita tak pi. Ulama kata boleh buat pi dengan kawalan, dengan kita kawal. Jadi kalau kanak-kanak tu tak masuk jawi lagi, tak tahu sunat lagi, kita buat pi juga. Cuma duduk belakang pesan dia. Jangan duduk depan. Dia duduk depan, dia lupa, kita suruh dia duduk belakang balik supaya dia tidak mengganggu. Jangan menjadi alasan supaya anak aku tak masuk jawi, dia tak pergi masjid, kerana aku tak pergi masjid. Itu tak menjadi alasan. Sebab yang kita terjumpa lah ni, anak dah tak masuk jawi pun tak pergi juga, tu pun berjamaah. Maka seeloknya kita pergi dan kita bagi arahan, kita kawal anak kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.